Buzz up, gang. Selamat datang ke episod pertama Relationship and Social Life bersama hari ini, iaitu kawan kita dengan Abang Syah. Hari ini kita nak bincang satu topik yang sangat panas dan kontroversi, iaitu kenapa lelaki ni suka curang. Hei, berdarah telinga dengar macam ni. Betul ke lelaki dia semua jadi curang ataupun just buat-buat statement je kan? So kali ni kita nak buat satu game lah yang, ataupun kita kiranya debate style lelaki versus perempuan. Okay? Round pertama ni kita akan hujah kenapa lelaki suka curang. Okay? Kita mula dengan panel lelaki kita. Abang Syah, start dulu. Ya, Sila. Kenapa lelaki ni suka curang? Betul ke? Tak salah. terima lah. Sebelum tu kita ada data. Kita ada formula. Dia dah kumpul data lah. Data tak pernah mengecewakan atau data tak pernah menipu. Tepat. Betul? Betul. Jangan dengan aku je kau tepat, nanti sana kau pun tepat juga. Sana aku dengar dulu. Kadang-kadang hostess, moderator ni pun lalang juga. Tapi saya tak masukkan kamu. Saya sesetengah. Stasi sikit lah. Okay. Sebelum kita cepat-cepat jatuhkan hukum dengan lelaki kan, kita kena jujur. Kecurangan tu bukan monopoli tiap-tiap lelaki. Betul, tak semua. Tiap kali isu keluar je, lelaki yang paling tercurang lah, lelaki mengkatal lah. Betul tak? Betul. Statistik menunjukkan peningkatan curang lebih tinggi berlaku di kalangan wanita. Ini bukan saya cakap. Statistik, yes. Serius lah. Jabatan Agama Islam Selangor mengeluarkan statement yang kadar pencurangan yang dilakukan oleh kaum wanita lebih tinggi berbanding lelaki. Ada bukti lah kan? Yes. Yes. Sebab apa? Kerana persepsi dan double standard kalangan wanita. Sebab ada satu mindset. Yes. Bila perempuan dapat tahu pasangan diorang ni curang, diorang hanya nak expose dekat social media aje. Inilah wanita. Diorang nak jadikan berat tuduhan kat situ. Anda nampak? Saya tak habis cakap lagi di dalam potong. Apakah lagi bila kalangan pasangan mereka? Saya rasa bersimpati dan kesian dengan pasangan mereka. Bawa bersabar. Saya hanya memberi hujah dan statistik tak yang saya pun hanya kata-kata. Tak apa, hujahkan. Habiskan dulu. Diorang just nak expose dekat social media. Diorang nak jadikan headline jadi tajam, mereka lah paling dianiaya, satu dunia nak tahu. Sedangkan orang yang tengok diorang belum tentu kenal diorang pun. Betul? Betul. Tapi bila lelaki dianiaya, lelaki lebih ramai untuk memilih diam. Sebab diorang more tu untuk menjaga okey lah, aku dah tahu bini aku ni buat hal, bini aku ni dah curang, bini aku ni dah demam angau cinta dengan lelaki lain. Lelaki suami sendiri ada, tak dia nak melayan, nak juga jantan lain. Okey, tak apalah, suami pun sakit, aku sabar. Yang menghujah saya bukan kamu. Relax. Nampak ni. Okey. So dia memilih, okey lah, aku tak nak aibkan bini aku. Datang balik dekat aku yang malu sebab bini aku ni menggatal. So dia pilih untuk mendiam. Dia pilih untuk mendiam. Dia tak nak membesarkan hal itu. Fakta mengenai pemikiran seorang lelaki. Tak, tapi kenapa gagap? Okay. Kenapa gagap? Short thinker. Jangan potong. Sabar. Itu beza dia, short thinker and long thinker. Kita biasalah, kita lelaki ni, Khalifah ni long thinker. Kita tahu apa yang akan berlaku di masa hadapan. Anak-anak akan besar, so tak ada impact kepada seorang ibu. Kiranya berfikir sebelum buat. Hukuman ni patut jadi tindakan, bukan stereotip pada jantina. Itu daripada saya lah. Okay, itu hujah daripada lelaki lah. Kita panel kedua. Sekarang boleh sambung, saya takkan kacau. Hujah silakan. Pihak perempuan pula. Nampak tak pada lelaki? Play safe. Apa-apa perempuan, hakikat dia sebenarnya lelaki. Orang tanya, kenapa lelaki selalu curang? Kenapa lelaki selalu curang, bukannya perempuan? Okay, sekarang ni lelaki ada option untuk curang dengan tak. Kalau masing-masing ada pasangan ataupun yang dah berkahwin, kenapa memilih orang lain, which is perempuan lain berbanding pasangan ataupun isteri sendiri?
Kalau dia kata dia menjaga air muka anak-anak, tapi dia kata benda tu tak nak war-warkan, di sebaliknya mesti ada orang menutup apa yang diorang buat, betul? Betul, sebab dah curang. So bukan saya cakap, maksudnya ada possibility lelaki dan perempuan buat benda yang sama, tapi kenapa more menyalahkan perempuan? Kalau tak melayan, mesti tak jadi. So bagi saya, benda ni lelaki dia suka manipulate tau benda tu. Oh yelah, sebab lelaki tu diikat perempuan tu. Awak selalu tu curang pasal curang. Dia manipulate kata-kata dia. Baik. So nampakkan perempuan dia kata perempuan nampak yang terpaling disakiti, sedangkan lelaki itulah permainan dia. Dia tak nak nampak yang dia ni menjadi macam mana perempuan buat. So dia mendiamkan diri tanpa ada penjelasan. Sebaliknya dia diam, menutup kesalahan-kesalahan yang diorang buat. So dekat situ maksudnya lelaki ni lebih bijaklah menipu perempuan sebab nak menutupkan kecurangan diorang ni. Itu pun ofis saya. Wanita senang ditipu sebab dia begi. Okay. Ni POV perempuan lah, okay. Nampaknya round pertama ni dia punya hujah masing-masing panas, hot macam tu. So itulah, masing-masing dah bagi hujah tu sendiri kan. So kita ke round kedua pula. Okay, dah ready ke masing-masing? Of course. Round kedua pula Statement round kedua ni ialah lelaki kata sebab peluang, tapi kalau setia, kenapa tak tolak peluang tu? Okay, korang ada tak statement tentang hujah ni sebenarnya? Okay, kenapa kita lelaki nak kata pasal peluang? Itu atas diri sendiri tolong bukan kata peluang. Kalau kau sendiri yang tak cuba into the relationship, takkan ada ruang pun sebenarnya. That's my POV. Plus kalau dia kata perempuan selalu membuka ruang, perempuan yang suka menggoda, and something else lah yang seangkatan dengan dia. Tapi kenapa lelaki yang mula start yang suka macam like sweet talker, gurau-gurau? So siapa yang membuka ruang sebenarnya kat situ? Dah tentu lelaki. Yelah, hujah perempuan kan. Dah tentu lelaki yang membuka ruang. Start macam, hai, siapa, buat apa? Klise, betul? Selalunya lelaki yang buat. Jarang perempuan buat macam tu. Hai awak, nama apa, duduk mana? Please. Kadang-kadang benda tu berlaku bukan setakat di luar. Kadang-kadang di dalam tempat bekerja pun masih ada berlaku kecurangan, which is like the headline yang sekarang ni is office ladies orang kata, tapi itu orang memandang pada perempuan. Kalau lelaki macam mana pula? Oh, pernah experience ke? Dia bukan experience lah, tapi this is my POV. Mula-mula pergi kerja main mata, lama-lama chatting, lama-lama live sama-sama. Dan siapa yang buka ruang kat situ? Masih lagi ruang saya masih bercakap pasal ruang. Lelaki start dulu. Kalau tak start, tak ada jadi curang ni kan. Betul. Bak kata orang tu, kalau tak bertepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. So ada juga orang yang menggunakan, orang kata, kemewahan. Oh, nak tarik perempuan. Yes, perhatian perempuan. Menggunakan kemewahan untuk tarik minat perempuan lain. Sedangkan kat rumah tu tak nak pula kau bagi mewah. Oh, yang dekat office ni pula kau jaga. Oh, duit kau berhabis lah dekat perempuan ni. Yang kat rumah tu kau tak nak jaga. Kesian Lepas tu kau mengata macam tadi, first apa tadi? Nak menjaga isteri, fikir besar anak-anak. Tu semua tipu Panas Asyik. Dah ke hujan dah? Buat masa nikah. Dah Okey, kita buat masa ni. Nampaknya muka panel lelaki masih putih, tak merah lagi. Relax lagi. Semua macam. Okey, kita hujah seterusnya pihak lelaki. Peluang. Okey. Peluang tu datang dekat semua orang.
Dia bukan laki-laki je, perempuan adalah bayi, mengikut ibarat lembu yang ditindik hidung. Kamu dengar? Dengar. So dia beza bila lelaki kantoi, satu dunia. Kalau boleh pasangan dia nak expose, kalau boleh anti cleaner pejabat sebelah pun dia nak bagi tahu suami dia curang. Apatah lagi social media. Okeylah, macam dia bagi tahu tadi, lelaki diam sebab tak nak malu. Dia kata okey, sebab menipu. Kita ubah sikit persepsi. Apa jadi dengan lelaki dan wanita yang dah kahwin, tetapi wanita yang dah kahwin tu menggatal dengan lelaki muda atas alasan dia romantik, dia handsome, dia jaga pakaian dia, dia berwangi. Waktu kau bercinta tu kau tak nampak ke? Ni masih peluang. Kau tak nampak ke? Kenapa bila kau kahwin baru kau nak nampak benda lah tu? Sebab apa? Kita lelaki satu nafsu, perempuan 9. Dia agak susah dia nak kawan. Yes, kita faham. Tapi itu bukanlah laluan untuk bagi kebenaran. Okey, saya nak curang. So awak tak boleh nak macam dia bagi tahu tadi, lelaki more tu dekat office kena macam ni. Habis tu perempuan tu buat apa? Gigit jari ke? Sementara lelaki tu nak mengorat. Benda ni takkan berlaku kalau dua-dua bagi ruang. Bagi saya, kalau awak tutup salah satu ruang, benda ni takkan berlaku. Tapi dia memilih untuk curang. Betul ke lelaki curang sebab nafsu, and perempuan ni pula curang sebab emosi? So, siapa lebih bahaya sebenarnya dekat sini? Ini adalah simplifikasi murahan. Najis sama bau. Faham tak? Bau apa? Bau najis. Yes. Baik, bau-bau sini Ya. Beza dia cuma cara orang bercerita. Kalau nak label siapa lebih bahaya, kalau curang sebab nafsu atau emosi, yang itu terang-terang pengkhianatan paling terang lah. Itu alasan tak munasabah yang pernah saya dengar. Kurang cerdik lah kalau kita bagi bahasa yang okey sikit. Sopan. Yes. Okay. Kalau paling bahaya adalah golongan yang guna moral tinggi untuk cover tingkah laku mereka sendiri. Kalau diorang nak lindungi institusi keluarga, fokus pada tindakan dan akibat, bukan dengan siapa lebih dramatik bila kena kantor. Did you get it? Ya. Paling tak boleh terima bila wanita curang terus dilabel lelaki tak bagi perhatian dekat pasangan. Bagi saya benda ni adalah nonsense. Tak masuk akal. Dia bukan satu alasan. Kesepian. Saya kesepian, saya ada husband tapi saya kesepian. Saya nak duit yang banyak tapi saya tak nak husband saya kerja. Saya nak dia ada sentiasa di dekat dengan saya. Okey. Itu bukan jalan atau laluan untuk cari alasan munasabah untuk curang. We need to please grow up sikit lah, because we an adult. Contoh lelaki kerja offshore, dekat situ dah diuji lah. Yes, lelaki kerja offshore cari rezeki untuk isteri. Tapi si isteri tengah berjoli, berdansa dengan budak cleaner di bawah. My God, lelaki suami awak mencari nafkah rezeki untuk awak, tapi pada masa yang sama awak membelakangi suami awak. Awak simple, awak tidak ada didikan yang betul. Didikan awak tak betul. Tapi adakah ini bagi hujah saya, bukan untuk semua, tapi setengah yang curang. Because curang ni dia tak boleh bertoleransi. Yes. So maksudnya mana yang lebih bahaya, ataupun dua-dua? Dua-dua sama je. Nonsense. Yes. Okey, kita panel perempuan kita, Kak Wani. Okey, daripada apa dia cakap tadi, dia kata wanita lebih menyalahkan lelaki disebabkan tak dapat perhatian yang cukup. Dia bukan masalah tak dapat perhatian yang cukup, tapi dia masalah macam mana engkau membahagikan masa engkau dengan pasangan kau, instead of engkau memilih pasangan lain berbanding dengan pasangan kau sendiri. So dekat situ kita boleh nampak yang lelaki ni lebih bahaya berbanding perempuan. Kenapa lebih bahaya? Sebabnya lelaki lebih cenderung untuk berlaku curang. Bila sekali dia dah curang, dia akan curang lagi. So bila dah kantor dengan yang ini, dia akan curang lagi. So kat situ siapa yang lebih bahaya? Of course lelaki lebih bahaya.
So dekat sini jangan kata perempuan tak bagi perhatian dekat lelaki. Kadang kita bagi, tapi lelaki lebih memandang pasangan luar. Mungkin nampak pasangan dia dah kurang cantik dekat mata dia, sedangkan kalau orang lain luar tengok, cantik je bini dia, berbanding dia memilih orang luar. Nampak tak kat situ lelaki dia tidak pandai menilai sebenarnya. Macam mana? What say you? Betul ke lelaki curang sebabkan nafsu? Benar ke? Ini benda ni sebenarnya pilihan. Macam saya cakap lagi, pilihan. And benda ni general. Kadang-kadang bukan kita menyalahkan lelaki sahaja, perempuan pun ada. Tapi benda tu kan pilihan. Faham tak pilihan tu apa? Pilihan. So kalau engkau semata-mata berhubungan sulit dengan orang luar disebabkan apa? Niat diri sendiri. Kalau niat kau nak bercurang, dah tentu niat kau pun dah salah dah yang ke depan. Betul ke tidak? Ingat guys, curang tu pilihan, setia itu satu. So setia tu, kalau nak kata setia, perempuan lebih setia pada lelaki. Lelaki ni tak ada apa pun, perempuan masih setia. Lelaki, kau dah tak ada apa, perempuan tunggu. Bila kau dah ada apa-apa, kau pilih perempuan yang tak ada rupa. Mana akal dan fikiranmu? Itulah hujah saya. Betul lah apa orang kata statement, lelaki akan diuji bila terlalu banyak harta dan perempuan diuji bila tiada harta. Kalau pasangan korang curang, adakah korang disanggup maafkan? Okay, kita hujahkan je lah. Kalau pada POV saya, memihak kepada orang perempuan lah, pada saya benda tu it depends sebenarnya. Bergantung pada situasi, bergantung juga kepada budi bicara, and atas sebab apa. Kalau benda tu berlakunya sesuatu di luar jagaan kita yang kita tak dapat nak kontrol ke, ataupun kita tak dapat nak fikir benda tu macam masuk akal ke untuk engkau maafkan dia atas apa yang dia dah buat. So ada orang, ini cenderung pada perempuan, ini majoriti saya cakap ni, majoriti perempuan ni bila suami berlaku curang, majoriti diorang akan memaafkan atas sebab apa? Memikirkan kalau yang dah berkahwin lah, dia akan memikirkan pasal keluarga, anak-anak, family. So benda tu pada saya it depends lah. It depends on situation. Sebab tak semua orang yang curang situation dia sama. Tak sama. So saya boleh mengatakan yang lebih cenderung perempuan akan memaafkan. Tapi di sebaliknya ada juga yang tidak memaafkan atas sebab-sebab yang tertentu. Maksudnya atas sebab-sebab yang tak boleh nak dielakkan. Contoh macam telanjur kan, tak boleh. Ya, betul. Bagi saya lah, curang itu tidak terletak pada jantina. Tapi cuma kenapa dilabelkan pada lelaki oleh curang, sebab selalu yang di-hype-hypekan oleh wanita adalah kaum lelaki. Sebab dia nak tunjuk yang dia play victim. Tapi bukan semua wanita. Cuma kalau lelaki itu curang, perempuan itu buat apa? Yang tukang bercurang sekali, bersekelompok, apa dia nak digelar sebagai apa? Bagi saya dua-dua sama, baik lelaki baik perempuan. Kalau lelaki itu tak beri ruang ataupun perempuan itu pun tak bagi ruang, benda ni takkan berlaku. So bagi saya, curang adalah pilihan. Dia tidak ada kena-mengena dengan jantina atau apa-apa. Gatal is gatal, itu saja. Awak tak bersyukur dengan apa yang awak ada. Sebab kalau awak pilih awak nak bercurang, awak tak sepatutnya kahwin. Kalau awak nak curang, awak tamatkan, batalkan kontrak kahwinan awak. Habis cerita awak carilah 10 ke 15 perempuan. Kenapa pula awak nak aniaya baik lelaki ataupun baik perempuan? Sebab awak tak suka, awak tinggalkan, awak move on, awak cari orang lain. Kenapa pula awak nak curang? Sebab itu bukan adalah alasan untuk awak curang ke apa ke, nak ada girlfriend ke apa. Itu bukan alasan lah. Macam saya cakap tadi lah, kita semua orang yang beragama, orang yang dididik agama. So agama kita mengajar apa dan sebagainya. So awak tahulah baik halal dan haram. Cuma di zaman sekarang ni dia dianggap benda ni dianggap remeh. Dan kebanyakan orang normalizekan hidup sebegini, which is
mungkin diorang tak menggunakan perkataan curang, tapi diorang menggunakan perkataan yang dah lama kita gunakan, iaitu skandal. Which is skandal is curang juga. Yes. So maksudnya majoriti kita punya masyarakat normalizekan benda tu. Mungkin pada orang macam benda biasa je, tapi sebenarnya itulah salah satunya peluang orang untuk cuba curang. That's why laluan dia untuk curang. Yes, that's why benda tu we all say benda tu is general atas diri masing-masing. Dia tidak ada apa-apa kaitan dengan jantina. Betul. Maksudnya ruang tu sama ada lelaki ataupun perempuan tu sendiri yang bagi. Dan ia juga tak asing juga bagi orang kata tak kira umur lah sebenarnya. Sama ada belum kahwin ke, dah kahwin ke kan. Sedangkan datuk umur 60 tahun pun boleh curang dengan isteri yang dah tua. Boleh pula bercinta dengan budak umur 30 tahun. Aku pun pening mana kes kau. Betul. Sebab kita kupas isu ni, sebab banyak sangat isu curang ke semasa okay. Isu semasa berkenaan curang ni. So kesimpulannya dekat sini, curang itu pilihan, bukan dekat jantina je guys. So jangan buat statement macam tu. Last warning. Okay, itu saja episod pertama bagi mengupaskan tentang lelaki dia curang atau tak. Okay, so Bazab.